Khalid Al-Walid bila tengok tentera Islam yang atas bukit turun, dia patah balik, dia serang balik. Ini cerita ni dalam peperangan apa? Uhud. Kan pusingan pertama, Nabi dan sahabat menang. Kan? Orang tentera musyrikin kalah dan lari. Dan mereka tinggal apa? Harta. Di mana tu? Di Barumat. Ni, setelah orang musyrikin dah cabut lari, kamu berselisih tentang apa? Perintah Rasul. Supaya kekal di atas bukit. Dan ada sebahagian kamu engkar perintah Rasul bila tu? Setelah Allah tunjuk pada kamu apa yang kamu suka. Apa dia yang sahabat suka? Satu kemenangan. Tapi sebagai ahli tafsir mengatakan yang sahabat suka ialah harta. Bila nampak harta dah goyah. Siapa ni? Sahabat kita ke sahabat Nabi? Kemudian Allah bagi apa punca? Minkum, sebagian kamu mayuridul dunia. Sebagian kamu inginkan dunia. Wa minkum mayuridul akhirah. Dan sebagian kamu nak akhirat. Salah satu je. Kalau sama ada nak akhirat ataupun kalau tak akhirat nak dunia. Salah satu je. Jadi apa punca? Sahabat lupa arahan Nabi. Apa punca? Harta? Apa ada dalam harta keramia? Ada Porsche ke BM ada? Harta rampasan. Tapi nampak bahaya tu. Ni, Allah kata, sebahagian kamu ada lagi nak dunia. Maka Allah hukum. Allah hukum apa dah? Allah bagi Khalid Al-Walid bila tengok tentera Islam yang atas bukit turun, dia patah balik, dia serang balik. Dan akibatnya apa dah? 70 orang sahabat Nabi mati syahid, termasuklah pakcik yang Nabi sayang. Dan gigi Nabi patah. Semua tu kesan apa dia? Engkar perintah Nabi dan punca engkar perintah Nabi, cinta dunia. Apa? Jadi cinta dunia tu bukan benda kecil. Membawa kepada apa? Engkar perintah Rasul. Engkar perintah Allah. Punca. Cinta dunia je. Semua yang tak pergi solat, sebab apa? Cinta dunia je. Mungkin orang kata, Ustaz, sahabat pun ada cinta dunia, kita ada tu, okey lah kan. Boleh tak jawab macam tu? Tak boleh, Mana tak boleh cinta langsung dunia? Jangan salah faham. Ada orang tak ambil langsung dunia. Dia duduk masjid je. Dia meratik, dia bertahlil kan. Tunggu orang mati, tahlil arwah kan. Kenapa tak kerja? Saya tak ada dah cinta dunia. Betul ke salah? Salah. Ada orang berlawanan. Semua hidup dia pagi, petang, siang, malam, dunia je. Yang Islam galakkan apa dah? Jadikan akhirat sebagai matlamat dan jadikan dunia sebagai jambatan. Jadikan dunia sebagai mazra'ah. Tempat untuk kita bercucuk tanam. Dapat dunia, tanam. Untuk dapat hasil dia, jangan dapat dunia, simpan. Tak bercucuk tanam pun. Beli tanah banyak-banyak. 100 hektar, 200 hektar tapi tak bercucuk tanam. Bila pergi akhirat, mana buah-buah ni? Boleh. Cinta dunia tak boleh. Tapi boleh ambil dunia untuk akhirat.